warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Amirul Hakimi bin Faizul. Saya dari kelas B1. Nombor matrik saya P24190934 dan pada hari ini saya akan melaksanakan penghasilan bagi ukuran acara lontar peluru, yang mana ini merupakan tugasan berterusan bagi kursus core kurikulum olahraga dan khususnya MPU 1143. Jadi mari kita saksikan. Baiklah, berikut merupakan bahan-bahan yang digunakan: tali, gunting, botol yang diisi dengan tepung, pemacak untuk penahan atas tanah dan pita pengukur. Baiklah, pertama sekali kita akan ukur sepanjang 8 meter. Setelah mengukur sepanjang 8 meter, kita perlu menggariskan sepanjang 8 meter itu. Seterusnya, kita akan menandakan titik tengah, iaitu pada 4 meter. Langkah seterusnya, kita akan membuat bulatan dengan sepanjang 1.067 daripada titik tengah itu. Seterusnya, kita akan buat garisan putus-putus dari titik tengah sepanjang 3 meter ke hadapan. Sekarang, kita akan membuat garisan putus-putus daripada hujung baseline di kiri dan kanan ke garisan 3 meter itu tadi. Seterusnya, kita akan mengukur sepanjang 19.079 meter daripada titik tengah. Setelah mendapat ukuran sebanyak 19.079 itu, kita akan membuat garisan putus-putus dari titik tengah. Daripada hujung bahagian garisan 19.079 meter itu tadi, kita akan membuat ukuran sepanjang 6 meter, iaitu 6 meter di kanan dan juga 6 meter di sebelah kiri. Dengan menggunakan ukuran tersebut, kita akan membuat garisan putus-putus di kedua-dua bahagian, iaitu kiri dan juga kanan. Sekarang, kita akan membuat garisan daripada titik tengah ke bahagian hujung garisan 6 meter itu tadi.